Pada fasa penutup, guru akan menjalankan penutup kognitif, penutup sosial dan juga penilaian bagi memastikan objektif pembelajaran telah dicapai. Bagi penutup kognitif, guru akan minta pelajar untuk merumuskan semula proses pembangunan sistem log masuk perpustakaan yang telah dipelajari bermula daripada mengenal pasti masalah, mereka bentuk penyelesaian dan membangunkan sistem sehingga membentangkan hasil projek. Seterusnya bergerak kepada penutup sosial, guru akan memberikan penghargaan dan juga maklumat positif kepada setiap kumpulan atas kerjasama, usaha dan juga hasil projek yang telah dibangunkan. Aktiviti ini dapat meningkatkan motivasi dan juga keyakinan pelajar. Dari aspek penilaian pula, guru akan melaksanakan kuis ringkas, menilai hasil projek yang dibentangkan dan meminta pelajar untuk membuat refleksi kendiri terhadap pembelajaran mereka. Melalui aktiviti penutup ini, pelajar dapat membuat refleksi terhadap pencapaian mereka, menilai keberkesanan penyelesaian yang telah dibangunkan dan merancang penambahbaikan bagi projek akan datang. Penutup ini juga sebenarnya berfungsi sebagai pelayan. Penutup ini juga sebenarnya berfungsi sebagai pentaksiran formatif bagi mengukur tahap penguasaan pelajar terhadap konsep bahasa penskripan pelayan, memanipulasi data dan juga pembangunan sistem log masuk perpustakaan.